Wattaqullaha rabbakum. La tukhrijuhunna min buyutihin. Tengok. La tukhrijuhunna min buyutihin. Bila berlaku perceraian, jangan sekali-kali mu hai suami halau bini mu kena cerai tu daripada rumah dia. Rumah hok kita letak retina kita, sama ada rumah tua, sama ada rumah kita sewa apa, Islam anggap rumah tu rumah perempuan. Begitu sekali hebatnya, comelnya, seriusnya Islam jaga perempuan. Rumah yang kita sewa kita buat, kok balik ke rumah kita tu, maka Islam anggap rumah tu rumah perempuan. Bila rumahnya perempuanmu, bila mu cerai pun jangan nak keluar ke rumah dia. Mana ada satu orang di atas dunia jaga hak wanita lebih pada Islam jaga. Mana ada orang boleh reti emosi perempuan lebih pada Tuhan yang buat perempuan sendiri. Allah Ta'ala buat perempuan, Allah Ta'ala tahu susahnya perempuan tinggal mak dia, tinggal ayah dia, nyambil tu lelaki balik ke rumah dia. Nak tengok muka mak tak boleh, nak tengok muka ayah tak boleh. Maka gede bapa dia saya malam pagi petang, belah mana duduk dengan tok tua, belah mana dengan tok lelaki, mak tak ada. Maka Islam kata dak, mu mari ni rumahmu. Hak tu hari tu sekali ngaduk mak. Mari bila mari rumah tok lelaki mu, maka rumah ni dianggap oleh Allah sebagai rumah dia. Buyutihinna, buyuti mudhaf, hinna mudhafun ilaih, kata orang mengaji Arab. Maka rumah ni rumah mereka. La tukhrijuhunna min buyutihinna, muhil laki-laki yang cerai dengan isteri ni, jangan kamu halau keluar perempuanmu daripada rumah dia sendiri. Begitu sekali.